sebelum ni orang lelaki sahaja yang banyak memiliki aset, pemilik aset. Tapi orang kata sekarang ni wanita berkerjaya ramai. Termasuk kita lah deh. Kita berkerjaya yang mana kita memiliki gaji. Daripada gaji ni lah berkembang kita memiliki aset, beli rumah, beli kereta, kita mula membeli orang kata kakak emas, emas. Dan inilah yang menyebabkan wanita ni dia bukan sahaja menjadi pengguna aset, tetapi pemilik aset lah. Jadi sebagai wanita berkerjaya ni, isu dia adalah ramai wanita yang tak sedar saat kita memiliki aset ni, kita juga memikul tanggungjawab terhadap aset ni. Maksudnya tanggungjawab ni sudah apa? Tanggungjawab untuk merancang. Membuat perancangan terhadap aset-aset yang ada. Tak kira kita beli ni tak ada mikir apa-apa berkenaan dengan nak planning. Contoh kan, kalau saya belajar dalam Islamic Financial Planning, kita mula-mula kita akan create. Kita cari dulu aset kan. Lepas tu kita akan accumulate. Apa accumulate tu? Dah bila gaji besar sikit ke, daripada dulu ada pakai kereta kancil, kita pakai kereta Alphard dah sekarang ni. So kita mula accumulate daripada sebiji rumah jadi 2 biji rumah, ada 2 dah aset kita, ada nama kita digerai. Okay. So di situlah mulalah kita kena merancang untuk kepada siapa kita nak bui ni. Siapa waris faraid saya Macam contoh saya masih ada mak dan ayah. So kalau kita belajar bab coret-coret faraid sikit lah deh. Kalau macam saya masih ada mak ayah saya. Okey, waris utama mak ayah. Saya ada suami dan saya ada 4 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Tu adalah waris faraid saya. So kalau kita belajar bab faraid ni, siapakah waris faraid? Kalau saya buka kes study dulu, kita bila kita interview klien ni, saya akan tanya kes dia lalu. Apa kita nak kecek pasal orang lain? Mestilah kita kecek pasal diri kita lah. Kalau kita kecek pasal siapa waris faraid dia, di situ dia mula faham siapa waris faraid. So tak perlu nak fikir pasal orang lain dulu, fikir pasal diri kita. Bila kita adalah pemilik aset, kita kena fikir siapa waris faraid aku. Bila aku ada aset, aku nak bagi kepada siapa ni? Nak bagi pada waris faraid belaka ke? Aku nak bagi nak wakaf ke? Ada nak infak ke? Sebab dalam undang-undang ada kita membenarkan untuk kita memberi infak, yang mana di dalam dokumen wasiat kita ada satu klausa yang boleh seseorang tu boleh beri 1/3 kepada bukan waris. Maksud bukan waris ni termasuklah nak wakaf ataupun nak infak, ataupun dia ada anak saudara ke, dia ada anak angkat ke. Orang ramai orang kata skeptikal berkenaan dengan wasiat, baru ingat tak boleh buat wasiat ni boleh buat 1/3. Betul tu. Sebab 1/3 ni adalah wasiat ikrar. Wasiat yang kita boleh bagi kepada bukan waris. Tapi hak tak waris ni, kalau kita bagi kepada anak angkat, hak kita tak akak ni ke mana? Hak ni anak angkat, hak tak akak ni maksudnya waris faraid kita lah. Tak kalau kita buat wasiat nak bagi ke orang lain, kan anak kita ni, kita tak tulis apa-apa. Sebab dokumen wasiat ni dia bukan sekadar dokumen ikrar tu tadi. Dia adalah dokumen pentadbiran pusaka. Maksud pentadbiran ni maksudnya kita sebelum nak bagi faraid tu, kita kena lalu pentadbiran dulu. Mana mungkin nak masuk rumah orang tak ketuk dulu jadi kita kena melalui pentadbiran. Tu isu dia sekarang. Jadi sebagai seorang wanita isu dia bukan duduk kepada you ada aset, you ada harta tu yang banyak aku kikik ke, tapi you sebagai pemilik aset, bagaimana you nak rancang aset ni nak jadi, nak rancang kena hari ni. Dia tak boleh nak tunggu kita tua dulu lah, kita sakit dulu lah. Macam kita ambil medical card, boleh ke medical card kita nak ambil bila kita dah sakit? Lagi cambar baru panggil agent tu. Tak sih kau kita. Dia sama juga, kita merancang ni ada semasa sekarang. Dia tak ada. Bila kita ada aset, kita ada waris, kita perlu merancang pada hari ini. So nak rancang macam mana? Inilah peranan seorang peguam, peranan perancang pusaka untuk memberi penerangan. Macam mana cara kita nak merancang? Saya ada ni, apa kata tadi lah, saya berkerjaya, saya ada rumah, saya ada aset. So perlu ke saya merancang? Saya ingat saya nak kena gosok-gosok suami saya aja buat kos saya. Saya kena buat juga. Ya, sebab awak ada aset.
awak juga perlu merancang macam mana awak nak bagi. Kita sebagai seorang Islam, mungkin kita ada niat nak bagi infak tu, tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, seawal kita buat wasiat tu pun kita dah dapat pahala. Sebab kita pernah tahu kan, kita buat niat baik ni, kita dapat pahala awal. Kita niat tu dapat dah. Padahal kita tak buat lagi wakaf tu. Wakaf tu selepas kita meninggal. Kita kata kita ada akaun tabung haji banyak, rasa nak bagilah 1% je. Contoh, ada 100,000, 1% berapa? 1% je contohnya dah. Banyak tu kalau 10%. Jadi maksudnya kita buat dalam wasiat tu, kita kata nak bagi infak, boleh pahala dah kita. Benda tak kurang lagi, tengok dia tahu wajib 100,000 lagi. Jadi gitulah, kita perlu untuk fikir bahawa bila kalau kata kita belajar tak dibahagi, create, accumulate, kita pun ada takaful, kita pun buat tax planning, ada bagi zakat. Last kali dalam Islamic financial planning, wealth distribution dia panggil, pengagihan kekayaan kita. Macam mana cara nak agih? Hak tu lah ya, nak kena teres sikit lah. Nak agih tu macam mana? Okey, nak agih. Orang takut lo ni kalau kata pergi pejabat tanah, buat 14A, nak tukar nama. Nama ke bagi kau anak dah ni gak. Kita letak kita rumah kebajikan masyarakat pula. Betul. Jadi isu-isu hari ini dalam konteks cerita-cerita macam-macam pada hari ini kita tengok dalam media sosial yang menyebabkan orang takut untuk nak bagi harta tu awal. Jadi solusinya adalah kita boleh bagi dalam bentuk dokumen. Itulah wealth distribution. Pengagihan harta ni dalam bentuk dokumen, iaitu kita panggil juga Islamic estate planning lah. Perancangan pusaka Islam. Maksudnya, dia ada wasiat, dia ada hibah, dia ada harta sepencarian. Lepas tu dia ada dokumen-dokumen yang untuk bab-bab pusaka. Kita faham lah. So maksudnya lain ni kita kena merancang dengan satu dokumen yang kita perlukan. So dia by case lah. Case by case kita tengok waris faraid dia macam mana. Sebab tu kalau kata dengan Medana tanya dulu, dia ada aset yang macam mana, dia ada waris yang macam mana. So perkara-perkara ni penting lah untuk kita tahu dia nak merancang tu apa yang dia sesuai. So itulah dari sudut konteksnya kita ni perlu merancang lah. Daripada clue dia adalah macam wanita ni, dia sebagai pemilik aset, dia ada tanggungjawab terhadap aset dia macam mana dia nak buat tu. Dia nak rancang satu nak buat macam mana. Sebab kita dalam kerja kan kita ada file satu-satu ni, organize kita punya kerja-kerja kita. Sama juga bila kita ada aset, kita kena organize. Ni aku ada tanah sini, ada ni dokumen ni, kalau terjadi gapo-gapo ke aku, ni dokumen dia. So kena ada. So di situlah tu sebagai permulaan lah tu. Yang penting kena ada planning, kena ada rasa tanggungjawab untuk buat terhadap harta kita tu. Betul. Jangan main ada saja. Orang beli, kita beli juga. Tapi tak tahu nak gapo.